Biasa lagi, Imam Ibn Qasir memperingatkan kepada kita tentang saudara kita yang terkeluar daripada firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu siapa? Syiah. Dia cerita jugalah sambil-sambil, sebab Syiah pun dia ada salah satu firqah Syiah tu dikenali Syiah Imam 12, Syiah Isna Asyariyah, ataupun disebut Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah. Sebab Syiah firqah ni dia menjadikan usul kepercayaan maksumnya iman 12 dia jadi masuk dari rukun iman. Sini hak jadi gelecehnya, kita rukun iman tu ada dah ni, tapi dia tu nak masuk percaya bahawa iman 12 ni maksum, nak masuk dalam rukun iman. Siapa tak percaya iman 12 masuk, kafir dia. Pas kita tak percaya, jadi kafir lah kita di sisi dia. Kita bukan tak percaya kepada iman 12 tu. Iman 12 tu siapa? Anak cucu cicit Nabi belaka tu, keturunan yang mulia. Kita tidak pernah tolak Ahlul Bait, kita tidak pernah tolak keturunan Nabi, cucu cicit Nabi. Kita tak tolak semua 12 tu orang alim, 12 tu orang soleh, 12 tu orang berilmu. Tapi hak kita tak buatnya, menisbahkan kemaksuman 12 mereka tu tanpa masuk dalam rukun iman. Maksum